Kelemahan dia ialah dia tak reti cakap Melayu. So saya kena ajar sejarah tingkatan 2 dalam bahasa Inggeris. 30 minit aku ajak. Lepas tu ada sistem Sir, budak ni salah kelas. Aku momen yang paling aku tak boleh lupakan waktu mengajar adalah budak kena rasuk dalam kelas aku. Bapak dia pergi, kau faham kacau anak aku? Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi ke dalam rancangan saya Nak Borak Apa hari ni. Dan kita punya podcast yang tak ada tajuk. Ui, best juga. Tajuk podcast kita tiada tajuk. Menarik di situ. Subtitle dah. Subtitle dah. Subtitle ada. Bersama dengan saya tetamu jemputan 2 hari ni, saya bawakan khas untuk kita berborak, bersembang dengan cerita yang agak menarik. Saya memperkenalkan di sebelah kanan saya, paling rapat dengan saya sekarang ni, ini dia Mamu. Mamu tang tu dia, tang kona tu dia apa? Okey. Hang nama siapa? Aku nama apa? Han nak apa? Nak apa? Aku nak letak nama hang Faiz. Boleh. Faiz Hakim. Boleh. Ini dia Mas Faiz Hakim. Betul. Dia satu ketika dulu menjadi fenomena di Malaysia ni sebenarnya. Dia nama dah makin membesar dah. Allah bagi. Okay, dan lepas tu kita ada sebelah Mas Faiz. Ni siapa ni? Kau bawa daripada mana? Jumpa tepi jalan. Jumpa tepi jalan. Lepas tu kau bawa main masuk je. Boleh. Ni Idris. Saya. Ataupun nama sebenarnya adalah Aiman Hakimi. Saya. Okay, Idris dengan Mas Faiz, kenapa korang tiba-tiba boleh berdua ni? Kami dah lama. Dah lama dah. Tapi baru nak beritahu kat semua. Tak adalah. Diorang ni je ada bekerja sikit tadi. Bekerja bersama. Okay, jom cerita kita ni. Kau pun pernah jadi cikgu, kan? Okay, dan lepas tu dah bersara jadi cikgu dah. Pencen banyak. Tapi masih lagi mengajar ke sekarang ni? Masih lagi. Masih lagi? Oh, ada lagi mengajar. Yang ini, yes, of course lah. Ini masih lagi mengajar lah. Di MC Plus, form darjah 5, darjah 6 sampai form 2 Sampai form 3. Form 3 ada Form 3 ada. Lah, patut kau ganti ke aku. Okey. Jadi aku nak tanya korang lah kan, dalam banyak-banyak kejaya yang ada dalam dunia ni, kenapa korang memilih cikgu? Okey, Mas kau dulu. Kenapa kau memilih cikgu? Saya memilih cikgu. Cikgu memilih saya. Cikgu pilih awak? Alhamdulillah. Itulah dia. Saya memang minat mengajar pada habis sekolah dulu. Habis sekolah tahun 2011. Okey. Dan saya mula mengajar daripada tahun 2012. And then sampai ke tahun ni lah. Ajar siapa? 2012? Saya ajar orang yang mau diajar. Contohnya? Ajak contoh. Habis sekolah dulu, saya dapat sambung belajar di Universiti Melaya. Okey. Cuti SEM, saya tak ada duit. Okey. Dan saya buat kelas sendiri lah. Bacak meja, saya mengajar kat depan rumah. Serius ah? Betul. Ni Penang. Penang. Pacak meja depan rumah. Betul. Habis tu macam mana? Maksudnya buat iklan lah budak datang. Tak buat iklan. Kira panggil lah kelas. Siapa nak belajar kimia, fizik, maths, mod maths, bio. Oh ya? Yeah. Betul. Aku punya sebab lah semua. Bagi duit. Biasa aja. Okay. Jadi itu moment first time mengajar lah Okay, baik. Macam Idris, sama juga ni lepas SPM juga ni. Saya pun lepas SPM tahun 2020. Lepas tu berhenti PKP sekejap. Sambung belajar semua. Saya sambung balik sampai tahun ni lah. Alhamdulillah. Kenapa memilih untuk meneruskan kejaya untuk mengajar? Sebab saya suka bercakap. Saya suka bercakap pada asalnya. Lepas tu waktu SPM tu selalu ajarkan kawan. Habis SPM tu rasa macam seronok jadi cikgu. Jangan jadi. Nasib baik tak jadi ustaz. Risau ni kalau jadi ustaz ni. Oi, Malaysia dalam bahaya. Kan? Okay, waktu Dia ustaz tak apa, aku tak boleh. boleh. Alhamdulillah. Allah bagi. Okay. Waktu kau buka table dekat rumah dan kau mengajar student-student SPM masa tu. Okay. Yeah. Masa tu kan kau ajar dia orang kan. Yelah, of course ada, baru habis SPM pun kita baru nak belajar lagi. Ada tak benda-benda yang macam student tanya kau tak nak jawab sebenarnya? Ada. Aku pusing lah. Pusing lah. Macam biasa. Nah, betul. Ya. Tapi macam aku sendiri sekarang ni lah. Kalau benda tak tahu, aku cakap tak tahu. Okay. Sebab sekarang kita tak boleh nak goreng sangat dah. Okay. Kenapa? Student boleh akses kepada maklumat tu sangat senang. So bahaya untuk kita pusing. Jadi better kita menyerah kalah je lah. Macam okay, aku tak tahu, sorry macam tu. So normal manusia, kita ada limitasi yang macam kadang-kadang kita tak tahu benda tu tapi kita tahu benda lain. Kan? Macam Idris, dia kuat pusing kat ni. Tak ada lah. Okay.
Saya biasanya menjawab satu soalan, dua soalan. Okay, and then kalau soalan tu diajukan kali ketiga tu, saya dah melarikan diri lah. Okey. Anda. Awal-awal dulu lah. Awal Awal-awal macam tu dulu lah. lah. Okay. So kau mengajar daripada 2012 Betul. sampailah ke hari ni 2026. Almost 14 tahun. Mungkin. Mesti ada pengalaman pelajar Tak ada. Akan ada satu pengalaman pelajar tu yang kau rasa macam, wish, aku tak boleh lupa lah pasal momen tersebut. Dah, aku lupa Dengan semua. bersama. Ada momen student macam mana, ataupun student kerek ke, ataupun dia terlalu biadab, terlampau baik ke ada? Aku biadab kot. Kau yang biadab ah. Mereka baik dah. Okay. So apa kebaikan yang kau tak boleh lupakan? Tak boleh lupakan. Aku Kau lupakan semua? lupakan semua. Kau lupakan semua? Tak ada momen lah? Diri pun aku lupa. Lupa diri dah. Cik kau Dris, ada tak momen kau baru mengajar sambung balik dalam 2 tahun apa kau Betul? Sama balik 2 tahun. So sepanjang 2 tahun ni ada tak momen apa yang kau rasa macam, aku tak boleh lupa benda ni? Saya rasa momen yang first saya mengajar dulu lah, tahun 2020 tu ada satu momen saya ingat lah. Apa dia? Saya pernah mengajar seorang ni student. Seorang? Dalam satu kelas. Ya, seorang ni. Student private lah? Tak. Student ni lah. Oh, dalam kelas? Dalam tapi kelas. Dia Dia seorang seorang je je ada dia. Okey. Dia seorang je. Apa momen dia? Momen dia ialah dia tak kerti cakap Melayu. So saya kena ajar sejarah tingkatan 2 dalam bahasa Inggeris. Oh. Sebab ayah dia tu pilot ke apa tah, kedutaannya orang lah. So dia tak kerti cakap. Dia baru sampai Malaysia, so dia tak kerti cakap Melayu. Okey, maksudnya dia membesar di luar negara. So cakap Inggeris je. Dan balik tiba-tiba kena cakap bahasa Melayu. Uish. Aku ada ingat. Aku baru ingat. Okay, apa dia? Sebab kita maths clinic kan. Okay. Aku ajar subjek kimia fizik lah. Budak tak ramai. Budak seorang tu biasalah standard. So ada satu kali tu kan, aku mengajar, tak ingat 2019 ke 2020 macam tu kan. Budak tu seorang. Aku pun macam tak apalah semangat kan. Dia ni semangat, aku pun nak semangat. Aku pun mengajar. 30 minit aku mengajar. Lepas tu ada assistant mai. Staff lah datang lah. Staff ni kata, sir, murid ni salah kelas ni. Aduh, aku kena. Rupanya tak ada orang kelas aku. Serius ni, aku kena. Itu kali aku memang kena. Setelah berapa minit dah kau Aku semangat. Budak tu pun semangat. Dia aku dengar, betul sir. Proton, elektron, okeynya octet, stability. Faham. Salah kelas. Dia sebenarnya kelas lain, kelas sains biasa. Kau teruk dengan kau. Kelas cikgu Zaki. Zeki. Oh, sepatutnya bagi Zeki. Zaki. I see. Aku momen yang paling aku tak boleh lupakan waktu mengajar adalah budak kena rasuk dalam kelas aku. Di MC Kajang dekat sini lah. Ya. Okay. Di MC Kajang kelas dia kelas petang. And then budak baru balik sekolah, datang masuk student form 3 masa tu. Okay. Dan aku mengajar macam biasa lah. Kan, pupang kita mengajar pula action macam mana kan. Tiba-tiba budak tu dia tengah baca, tiba-tiba dia macam aku macam, kenapa tengok aku macam tu? Malu kat aku kan. Tengok aku macam tu, dia tengok depan straight kan. Lepas tu dia bangun, dia pergi belakang. Dia nangis, dia cakap seorang, pergi. Aku macam, dia halau aku ke? Waktu tu dah stop lah, stop mengajar. Stop ajar. Betulnya member dia, sir, ini perkara biasa untuk dia. Perkara biasa untuk dia. Jadi waktu tu berbekalkan dengan ilmu yang aku ada lah masa tu kan. Aku cubalah untuk baca-baca dekat dia kan. Jadi aku ambil air. Aku baca sikit. Bagi kat dia. Dia tolak lah, tak nak. Tak mau. Dia tahu. Pasal air kosong. Yang mahal sikit. Kalau bagi tilak dia minum. Tak ada. Okay, tapi dan waktu tu aku terus minta management atau staff untuk call bapak dia. Bapak dia datang lah. So the moment bapak dia datang tu, dia tak adalah kena rasuk yang tak sedar. Cuma dia nampak ada benda. Dia still tak kena rasuk lagi. Dia nampak benda, dia takut dan dia tak nak buat apa-apa. Aku minta dia duduk dekat surau, dia tak nak duduk kat situ je. So waktu bapak dia datang tu, bapak dia pegang, bapak dia tanya, kat mana nampak? Kat mana? Oh, bapak dia. Bapak tanya kan. Makam lah. Bapak tanya, kat mana nampak? So dia tunjuk dekat pintu kan. Bapak dia pergi, kau apa hal kacau anak aku? Dia cakap pintu tu. Aku cakap, dekat pintu tu ke? tak ada, bukan. Dia tunjuk kat dinding pintu tu. Lepas tu bapak dia, kau apa hal kacau anak aku? Dah, jom. Nak takut apa benda macam ni?
Steady. Dia macam kan. Oh, Lain makan. tu Walam. aku ingat lagi siapa nama student tu, budak sekolah mana aku semua ingat, tapi aku tak beritahu lah. Kan, itu momen dia. Lepas tu dia ada balik tak minggu depan tu? Dia datang lagi. Oh, okey lah. Betul, kita orang tak cakap apa-apa lah. Tapi tak payah cakap kot ini. Lepas dia pergi tu, kita orang cuak lah dekat pintu tu. Dia ada lagi kat sini. Gitu kan. Aku selalu kat lepak tu. Engkau kot rasanya. Tahu. Dia tengok kau seram ni. Kau tahu lah. Wallahualam Wallahualam. Tak baik tuduh. Tak baik. Allah bagi. Itu momen yang tak boleh nak dilupakan lah. Dan macam kau, aku dah nampak kau dah di penghujung karier untuk jadi sebagai seorang cikgu. Ingat aku dah nampak di belakang aku. Jangan. Sini kita nak selamat lagi kan. Okay. So aku dah nampak kau di penghujung. Silakan. Kau dah penghujung karier sebagai seorang cikgu dah. Kau rasa kan, kenapa kau pilih dah untuk menghujungkan karier seorang cikgu? Menghujungkan karier? Kenapa? Allah bagi. Tak, betul tak. Minat mengajar tu masih ada. Cuma mungkin kalau kita mengajar pun, kita mengajar kerana Allah. Mungkin pandai mengajar more to nak mendidik. Mungkin di masjid. Okay, faham. Dan saya nak relate kan dengan agama lah. Muka walaupun kurang sikit dengan nur tu kan, aspek ada lighting tu ada lah sikit nur tu. Tapi betul, saya memang niat, if I were to teach again after this, maybe I were to teach I don't know, maybe free. Okay. Maksudnya bukan jadikan sebagai karier lah. Tapi mengajar tu teruskan. Dia bukanlah satu karier kejaya kata. Dia pun nak belajar dengan saya lah. Okay, faham. Siapa tak nak. Betul lah tu. This guy hebat power. Dia mengajar chemistry fizik. Tadi bang, sezaman melihat. Tahun saya tak banyak sangat. Sikit je bang, nak transfer pun. Okay, Ujian Dres, kau masih muda. Betul. Umur kau baru 19 tahun ni. 19 tambah 4. Tambah 4 lah, okay. Dan kau rasa kan, bila last kau akan mengajar? Kau rasa sekarang lah, maksud sekarang ni, kau target, mungkin dah ada target, okay, umur sekian aku nak berhenti mengajar. Ada ke tak ada? Tak ada lah, setakat ni tak ada target lah berhenti mengajar yang mengajar lah, tak ada. Ada target lah. Saja kalau sampai sudah. So maksudnya kau tak ada plan hidup lah? Ada. Okay, baik. Last soalan kita nak habiskan. Kau rasa kan student kita di Malaysia ni, dia patut ada skill apa Banyak. selain daripada skill dia nak jawab exam ataupun apa yang dia belajar di sekolah. Skill apa yang dia patut ada sebenarnya? Dia kena ada soft skill. Soft skill. Contohnya Skillnya soft. macam tu. Okay. Di era pemodenan ini itu memerlukan skill-skill seperti videographer, editing, bercakap depan kamera, promosi, perniagaan dan sebagainya. Sebab in life, the thing that makes you survive is skill. Okay, lagi banyak skill kita ada, kita boleh offer kepada community, lagi bagus lah benda tu. So diorang patut belajar skill tu awal sebenarnya. Mereka patut pada lahir tu belajar lah. Pegang kamera lah. Tekan sini. So itu antara skill kena ada lah. Macam Dres, apa yang kau rasa skill sepatutnya student ni ada daripada zaman sekolah, dia kena belajar dah, walaupun tak jadi sekolah? Skill untuk berbual dengan manusia. Berbual dengan manusia? Sebab apa salah selama ni diorang berbual dengan binatang ke? Yalah, kira bukan. In face to face punya ni lah, cara nak bersembang dengan orang. Sebab diorang banyak sembang dalam social media je. Okay, diorang faham. tak reti nak bersembang depan-depan. Okay, faham. Lepas tu skill yang kedua saya rasa ialah memahamkan manusia. Memahamkan skill manusia. untuk memahamkan manusia. Benda tu yang kena ada. So, sebab ramai orang tak faham kita. personal jangan. Itu kes personal awak. Betul lah. Aduh. Okay, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak kepada Idris dan juga Mas Faiz Hakim. Jemputan yang tak, nak kata apa, spontaneous kita buat benda ni. Spontaneous, tiba-tiba kita buat dan terus record je. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kemah bawah. Sejarah ni deep bro.